Untuk kawan-kawan yang tengah cari kereta 4x4 untuk masuk kebun ataupun nak bawa barang, ini anda punya pilihan. Ini dia Nissan Navara tahun 2023 2.5 spek Pro X. So kereta ni di JB Auto World hanya nak jual 103,800 sahaja. Ini hanya harga body ya. Kawan-kawan, saya dah kira untuk full on punya harga 1 bulan 1,400 sahaja. Okey, itu harga full on lah. Kalau anda ada down payment, mungkin bulanan dia akan lebih murah. So anda boleh tengok model tahun baru lah. Outlook dia nampak memang cukup ganas, cukup sporty. Tengok dia punya lampu projector headlamp. Mata dia ada 4 biji macam alien punya mata. Siap ada lampu DRL lagi. Depan grill nampak memang cukup ganas. Okey, so untuk cat kereta semua masih original lagi. Cat masih original. Dan yang paling penting punya, kereta ni sangat sesuai untuk masuk kebun sebab kereta ni dia ada 4 wheel. Sama satu downhill assist. Memang boleh pakai untuk heavy duty. Okey, so condition kereta memang sangat cantik. Mileage hanya 11,000 sahaja. Anda tak tengah salah, mileage hanya 11,000 sahaja. Dan yang paling penting, kereta ni ada full service record dengan Nissan Malaysia. So anda tak perlu risau mileage kereta ni tak betul. So engine punya condition memang sangat cantik lagi ya, sebab mileage baru 11,000. Owner sebelum pun ada jaga kereta. Bersihkan engine dia sebab kita dah siap buat detailing dan cuci semua. Kereta memang tak pernah accident, tak pernah kena banjir. Semua original marking masih ada lagi. Okay, so rim kereta masih kekal dengan rim original 17 inci. Bunga tayar ada dalam 90%. Rim original sudah nampak cantik sudah, tak perlu tukar. Sebab rim dia ni original, memang heavy duty. Okay, so interior kereta nampak memang cukup cantik semua macam kereta baru sahaja. Sebab kereta ni baru pakai dalam setahun ataupun setahun lebih sudah dry. Okay, so untuk kerusi dia ni ialah full original leather seat. Kerusi dia nampak memang cukup sporty kereta ni siap ada lagi touchscreen display, 4 wheel, downhill assist, ada lagi semi auto. Okay, multi-function steering pun ada juga. Okay, dan untuk safety feature, untuk dia punya dashcam pun ada juga. Dashcam pun ada. So tengok pintu dia semua cantik lagi, leather masih licin-licin. Okay, seterusnya tengok ruang di belakang pula. Okay, so ruang di belakang dia, saya kasih widescreen sikit. Okay, ruang di belakang dia actually cukup luas. Tengok kerusi dia. Walaupun you nak pakai kereta ni jalan jauh, masih duduk selesa lagi sebab kerusi dia ni dia bukan terlampau lurus. Okey, ini dia sedap untuk baring. So jalan jauh tu tak perlu risau akan rasa penat. Okey, selain itu di passenger seat pun ada juga aircon blower. Okey, so bahagian belakang memang boleh letaklah banyak barang. Tengok belakang semua. Mana ada celah, cantik-cantik punya condition. Okey, siap ada barang yang boleh ikat lagi. Ni semua dah siap sebelum owner sudah pasang. So beli kereta ni terus boleh pakai. Alright, so saya tunjuk anda dulu driver seat dia. Okay, so driver seat dia, kerusi semua cantik-cantik. Okay, tak ada rosak, tak ada celah, tak ada kupas. Semua macam kereta baru. Okay, di sini electric seat So driver seat dia ni ada electric seat. So mileage baru 11,000 sahaja. Dia dekat-dekat 12,000. Sangat barulah kereta ni. Siapa beli kereta ni memang berbaloi memang jackpot. Okay, steering multi-function steering yang ada cruise control. Okay, so untuk kereta ni mali dia 1,400. Okay, 1,400. Dan jika dokumen anda cantik, boleh support untuk buat full on. Okay, boleh buat full on. Kalau korang minat, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Auto World. Kita jumpa next video.